Hai, Assalamualaikum, jumpa lagi. Okay, alright. Link tengah tengok Essilor Verilux. Okay, Verilux Discovery. Essilor pun dia dah buat discovery dia sendiri untuk ilmu bagi semua pengguna cermata. Okay, untuk yang ni tools daripada Essilor baru je sampai. Okay. Function dia yang ini sebenarnya adalah untuk kita nak tahu berapa power reading kita. Nampak tak? Daripada Essilor power reading. Okay, so dekat sini nanti bagi rapat sikit. Dekat sini nanti bila datang sini, after kita check power, optometris kita check power, distance semua, kita dah dapat dah result. So di sini sebenarnya kita boleh tahu berapa power untuk baca kita. Okay, untuk kita, bagi setiap manusia lah, kalau umur dah 40 ke atas, automatik dia akan ada masalah membaca, reading power. Okay, so is normal, itu adalah normal. Semua orang akan melalui fasa tersebut. Okay, so ini Essilor dah hantarkan produk dia, tools macam ni. Kita cakap kat sini, Dori datang saja ke Ezrian Optometris Kemunting, nanti kita akan bantu macam mana nak pasang. Okay, kat sini dia ada power reading. So bila power reading, dia akan nampak lebih jelas sebenarnya. Nampak tak benda-benda kecil kalau tanpa macam ni kan, tapi bila kecil dia akan nampak lebih jelas. Okay, ini selalunya kalau untuk power yang 100 ni, sebab dia warna hijau kan, power 100 ni untuk orang yang baru nak ada masalah reading. Okay,